Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan. Masalah ni, bila berucap selepas pemuda dengan berapi-api sekali. Maklumlah saya dah 13 tahun tinggalkan pemuda ini dan hari ini sekali lagi saya telah diberi peluang dan juga ruang untuk bersama dengan anda semua. Yang bahagia, Tuan Musi Tetap, Yang Berhormat Dr. Ahmad Saleh, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Yang Berhormat Saudara Muhammad Khairi Mat Shah, Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Yang bahagia Tan Sri Syarizat binti Abdul Jalil, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Kak Jad tadi dia kata janganlah panggil Tan Sri Syarizat, panggillah Kak Jad. Tapi umur macam saya ni bolehlah panggil Kak Jad. Saudara jangan panggil Kak Jad, muda lagi nampak tu. Panggillah bonda kan. Yang bahagia Saudara Hasmuni bin Hassan, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Barisan Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, para perwakilan sayap pemuda yang berada, yang setia dalam dewan ini sehingga ke petang. Pertamanya, marilah kita sama-sama melafazkan rasa syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia kita telah pun selesai menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam Perhimpunan Agung Pergerakan Pemuda bagi tahun 2025 dalam satu suasana yang tertib, matang dan juga penuh semangat perjuangan. Tahniah saya ucapkan kepada semua. Dan saya mewakili Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia ingin merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada semua para perwakilan dan juga yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan sepanjang hari ini. Dan untuk makluman semua, kami selaku wakil Majlis Kerja Tertinggi dengan daripada pagi tadi, daripada jam 9 pagi sehinggalah ke petang, fokus mendengar setiap perbahasan daripada semua jurucakap pemuda. Apa yang boleh kita simpulkan dan kami selami, perbahasan yang dibangkitkan oleh para perwakilan pemuda bukanlah sekadar bersifat emosi ataupun retorik, tetapi lahir daripada keprihatinan yang mendalam terhadap nasib parti, masa depan perjuangan serta kedudukan UMNO dalam landscape politik negara kita pada hari ini. Ada suara yang lantang, ada teguran yang keras dan ada cadangan yang berani. Namun satu perkara yang jelas, semuanya berpaksikan kepada rasa tanggungjawab dan juga kecintaan kita kepada UMNO. Inilah wajah pemuda yang kita harapkan. Berani menegur, tegas mempertahankan prinsip, namun tetap setia dan berdisiplin dalam kerangka parti. Sepanjang perbahasan ini juga saya dapat menilai satu persamaan yang begitu jelas, iaitu keinginan untuk melihat pemuda terus relevan, berprinsip dan juga menjadi suara yang membina kepada rakyat. Teguran yang diberi bukanlah untuk melemahkan, tetapi untuk memperkukuh. Cadangan yang dibawa bukan untuk memecah belahkan, tetapi untuk memperbaiki. Saya berharap segala pandangan, kritikan maupun cadangan yang disebut oleh para pembahas hari ini diterima dengan lapang, dengan hati yang terbuka serta dipandang serius oleh pihak kepimpinan pemuda. InsyaAllah pada malam ini kita akan bentangkan dan kita akan sampaikan segala hasrat dan juga luahan yang dibuat oleh semua wakil pemuda dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Inilah kemantangan yang kita harapkan daripada perwakilan pemuda. Berani bersuara namun tetap beradab. Tegas menyatakan pendirian namun tidak mengorbankan ukhuwah dan juga persaudaraan. Perbezaan pandangan dalam sebuah parti yang besar seperti UMNO ini juga menunjukkan bahawa kemantangan dalam UMNO. Namun yang membezakan kita ialah keupayaan untuk mengurus perbezaan itu secara disiplin, beradab dan juga berlandaskan kepentingan bersama.
dalam perjuangan parti ini bukan bermaksud berfikir perkara yang sama, tetapi semua harus bergerak ke arah matlamat yang sama. Pemuda tidak boleh lagi dilihat sebagai suara pinggiran. Sebalik, pemuda adalah denyut nadi parti yang merasai keresahan rakyat paling awal dan juga memahami perubahan pemikiran generasi muda dengan lebih dekat. Kita tidak boleh nafikan juga bahawa UMNO sekarang berada dalam fasa muhasabah dan juga penyelesaian. Politik hari ini tidak lagi bersifat hitam dan putih, tetapi kita perlu sesuaikan dan adaptasikan diri kita dengan realiti politik semasa di luar sana. Seperti apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Presiden semasa taklimat Presiden semalam, politik hari ini menuntut kebijaksanaan strategik tanpa mengorbankan prinsip. Hal tuju UMNO ke hadapan mestilah bersifat, pertama ialah realistik dalam memahami kekuatan dan juga kekangan semasa. Yang kedua ialah kita mesti berprinsip dalam setiap keputusan dan juga pendirian. Dan yang kita perlu bersatu dalam pelaksanaan dan juga gerak kerja. UMNO tidak boleh bergerak secara bersendirian, tetapi dalam masa yang sama, kita tidak boleh hilang jati diri. Kerjasama politik, strategi pilihan raya dan juga pendekatan pentadbiran mestilah sentiasa berpaksikan kepentingan rakyat dan juga kelangsungan perjuangan parti. Dalam hal ini, pemuda perlu memainkan peranan sebagai jambatan antara idealisme dan juga realiti untuk memastikan suara akar umbi tidak terpinggir dan hala tuju parti terus relevan dengan generasi baru. Dalam mana-mana parti politik yang besar dan berakar umbi seperti UMNO, pemuda sentiasa memainkan peranan yang unik dan juga kritikal. Pemuda bukan sekadar pelapis kepimpinan, tetapi pemangkin perubahan, pembawa idea baru dan juga barisan hadapan yang berhadapan secara langsung dengan realiti semasa di peringkat akar umbi. Namun, perubahan yang dibawa oleh pemuda mestilah perubahan yang bertanggungjawab, berteraskan prinsip perjuangan parti dan berpaksikan kepentingan negara, bukan perubahan yang bersifat reaktif, emosional ataupun sekadar mengejar populariti sementara. Sebagai ejen perubahan, pemuda UMNO perlu berani mempersoalkan tetapi juga bersedia memahami, berani menegur tetapi juga sanggup memikul tanggungjawab bersama. Keberanian tanpa kebijaksanaan akan membawa kerosakan, manakala kesetiaan tanpa pemikiran akan membawa kemunduran. Di sinilah keseimbangan yang mesti dipegang oleh pemuda. Dalam landscape politik hari ini yang dipenuhi dengan maklumat yang pantas, persepsi dan juga sentimen, pemuda perlu tampil sebagai jurubicara yang berfakta dan juga berwibawa. Untuk makluman semua saudara sekalian, dalam setiap kenyataan, tindakan dan juga reaksi pemuda bukan sahaja mencerminkan diri sendiri, tetapi membawa nama parti secara keseluruhannya. Sebab itulah penguasaan ilmu, kefahaman dasar dan juga keupayaan berhujah secara matang menjadi keperluan bukan lagi pilihan. Pemuda juga perlu terus turun ke lapangan seperti yang dibuat pada hari ini. Kita kena tahu bahawa rakyat menilai parti melalui sentuhan kita di akar umbi, melalui kehadiran kita di mata mereka dan hikmat dan juga keikhlasan kita dalam membantu rakyat. Pemuda yang dekat dengan denyut nadi masyarakat, memahami isu setempat dan sanggup bekerja tanpa mengira masa dan keadaan akan menjadi aset yang terbesar kepada parti. Dalam masa yang sama, disiplin parti mesti kita kekalkan menjadi teras kita. Disiplin tidak bermaksud untuk menutup ruang perbincangan ataupun menyekat pandangan, tetapi memastikan setiap perbezaan diurus dalam saluran yang betul dengan adab dan juga rasa hormat. Akhirnya, pemuda perlu sentiasa melihat diri mereka bukan sekadar sebagai pengkritik keadaan semasa, tetapi sebagai bakal pembuat dasar dan juga pemimpin di masa hadapan. Apa jua pandangan dan juga tuntutan yang dibawa hari ini,
hendaklah disertai dengan kesetiaan untuk memikul amanah apabila tiba masanya. Setelah kita mendengar perbahasan, menilai pandangan dan merumuskan pendirian, maka tibalah masanya untuk kita sama-sama melangkah keluar dari Dewan ini dengan satu kesedaran yang jelas bahawa masa depan UMNO tidak ditentukan oleh retorik semasa-masa semata-mata, tetapi oleh kesatuan, disiplin dan juga kesungguhan kita untuk berubah secara berprinsip. Persidangan ini bukanlah nokta kepada perbincangan, tetapi ianya merupakan titik permulaan kepada tanggungjawab yang lebih besar. Apa jua yang telah kita suarakan dalam Dewan ini, hendaklah kita terjemahkan kepada tindakan di lapangan, di cawangan, di bahagian, di akar umbi dan di dalam kalangan rakyat yang akan menilai kita setiap hari. UMNO memerlukan pemuda yang bukan sahaja lantang bersuara tetapi cekal bekerja. Pemuda yang bukan sekadar berani mengkritik tetapi sanggup memikul amanah. Pemuda yang memahami perjuangan ini bukanlah milik individu atau kelompok tertentu, tetapi amanah bersama yang mesti dipertahankan dengan keikhlasan dan juga kebijaksanaan. Saya yakin dengan semangat pemuda yang terus menyala dan juga membara, dengan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada parti, serta dengan kesediaan untuk memperbaiki kelemahan secara jujur dan berdisiplin, UMNO akan terus kekal relevan dan diyakini rakyat. Saudara-saudara sekalian, tindakan yang berhormat Ketua Pemuda, adinda saya, Saudara Ahmad Saleh, meletakkan jawatan sebagai Esko Kerajaan Negeri Melaka pagi tadi haruslah kita hormati. Ini adalah contoh yang terbaik, pemimpin yang berpegang kepada prinsip dan juga perjuangan. Dalam masa yang sama, kesetiaan beliau kepada parti tidak perlu kita pertikaikan. Secara peribadi, tadi saya bisik-bisik dengan beliau, saya doakan yang terbaik kepada Yang Berhormat Ketua Pemuda kita, dan besar harapan saya teruslah bawa perjuangan pemuda dan bersama-sama kita kukuhkan juga parti UMNO kita ini. Sejarah telah membuktikan bahawa UMNO pernah diuji dengan pelbagai cabaran yang lebih besar. Namun setiap kali diuji, UMNO bangkit bukan kerana kekuatan individu tetapi kerana kesatuan ahlinya dan kejelasan perjuangannya. Maka marilah kita sama-sama menjadikan persidangan ini sebagai medan memperkukuhkan tekad, sebagai ruang muhasabah, bukan medan untuk menuding jari, dan sebagai titik kebangkitan, bukan alasan untuk berputus asa. Akhir kata, marilah kita terus melangkah ke hadapan dengan satu azam yang sama untuk mempertahankan perjuangan, memperteguhkan perpaduan dan mengembalikan keyakinan rakyat terhadap UMNO sebagai parti yang bertanggungjawab, berprinsip dan bersedia memimpin masa depan negara. Terima kasih dan tahniah kepada semua para perwakilan dan juga kepimpinan pemuda yang telah menjayakan persidangan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.